Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang bekas tentera dipenjara kerana menceroboh hutan simpan. Mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan denda RM50,000 terhadap seorang bekas tentera A. Rahman Hashim selepas didapati bersalah menceroboh hutan simpan kekal tanpa kebenaran. Jika denda RM50,000 itu gagal dibayar, tertuduh akan dipenjara 2 tahun lagi. Ini bukan amaran, ini hukuman sebenar. Kes ini kerana pencerobohan hutan simpan kekal Pondok Tanjung berhampiran Gunung Semanggul, Krian yang berlaku antara 8 Jun sehingga 21 September 2014. Didakwa mengikut Seksyen 32 dalam kurungan 1 Akta Perhutanan Negara 1984 yang membawa hukuman maksimum denda RM50,000 atau penjara sehingga 5 tahun. Tetapi dengar baik-baik, denda RM50,000 kekal, tiada penangguhan. Ini persoalan yang rakyat tak boleh elak. Seorang bekas tentera yang pernah berkhidmat kepada negara dihukum tegas kerana menceroboh hutan simpan negara. Tetapi bagaimana pula dengan kes di Raub Pahang? Tanah diteroka berpuluh tahun, hasil lumayan berjuta-juta. Ada sokongan politik, ada tekanan, ada suara mempertahankan. Soalan sebenar bukan siapa salah. Soalan sebenar, adakah undang-undang ini benar-benar sama rata? Atau hanya keras kepada orang Melayu sahaja? Undang-undang mesti dihormati. Hutan simpan mesti dilindungi. Itu tak boleh dipertikaikan. Tetapi keadilan bukan sekadar menghukum. Keadilan ialah konsisten. Siapa pun dia, apa pun latar belakangnya, nama besar ataupun kecil. Menceroboh tanah bukan hak miliknya adalah suatu kesalahan besar. Aku nak ajak korang supaya berfikir. Kalau hukum boleh jatuh sekeras ini kepada seorang bekas tentera, maka ia juga mesti jatuh sama keras kepada sesiapa sahaja yang melakukan kesalahan menceroboh ke atas hartanah bukan pemilikannya. Negara kuat bukan kerana undang-undang yang keras, tetapi kerana undang-undang yang adil dan berani berlaku sama rata. Membina bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri, iaitu tanah kerajaan, tanah reserve atau tanah milik orang lain, tanpa kebenaran adalah kesalahan serius di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara yang dikuatkuasakan di seluruh Malaysia. Pelaku boleh dikenakan denda penjara atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Berikut adalah butiran mengenai kesalahan dan tindakan yang boleh diambil. Kesalahan di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara. Ia dianggap sebagai kependudukan atau pembinaan secara haram di atas tanah kerajaan atau tanah reserve. Ini adalah kesalahan yang nyata. Boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM500,000. Penjara boleh dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun. Pihak berkuasa boleh merobohkan bangunan tersebut dan menuntut kos perobohan daripada pelakunya. Pemilik asal tanah berhak menuntut tanah tersebut semula dan sebarang binaan di atasnya boleh dianggap milik tanah tersebut. Oleh itu, sebarang aktiviti pembinaan wajib mendapat kebenaran bertulis daripada pejabat tanah dan daerah yang berkenaan terlebih dahulu. Tapi ada kes lain, sebagai contoh kes binaan kuil di atas tanah bukan pemilikannya, masih bebas dan mengklaim kependudukan kuil itu beratus-ratus tahun lamanya, sedangkan negara merdeka tak sampai pun 70 tahun. Malah pihak kerajaan melayan kerenah dan tuntutan pihak berkenaan. Paling malang sekali ada wakil rakyat dan NGO yang membela dan mempertahankannya. Apakah ini keadilan? Akta telah diperuntukkan, tetapi pelaksanaannya amat lemah pada kaum bukan Melayu. Ini bukan soal perkauman, ini adalah persoalan keadilan. Jika undang-undang kata ianya perbuatan salah, bermakna salahlah kepada semua. Mengapa bekas tentera berbangsa Melayu boleh dihukum denda RM50,000 dan penjara selama 2 tahun, tetapi kes Musang King dan kuil yang bukan Melayu itu diberi ruang dan peluang serta bertoleransi sehinggakan ada offer untuk penggantian tanah lain dan pampasannya? Apakah undang-undang Malaysia hanya terpakai kepada orang Melayu sahaja? Fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum.